Manusia dijadikan sebagai sabun. Leonarda Cianciulli adalah seorang wanita Itali yang terkenal dengan jenayah kejamnya. Dia dilahirkan pada tahun 1894 di Itali dan digelar sebagai pembuat sabun Correggio. Dia terkenal atas dasar cara dia melupuskan mayat-mayat mangsanya. Cianciulli adalah seorang pembunuh siri yang telah disabitkan kesalahan membunuh pada tahun 1930-an atas dasar pembunuhannya yang sangat kejam yang telah digemparkan di seluruh Itali. Cianciulli percaya bahawa pengorbanan manusia dapat melindungi keluarganya. Itulah yang menjadi punca dia membunuh beberapa orang wanita. Dia memancing mangsa-mangsanya untuk masuk ke dalam rumah, membunuh mereka dan menggunakan mereka dalam pelbagai bentuk. Di antaranya adalah merebus mayat-mayat tersebut untuk dijadikan sebagai sabun dan juga membakar mayat-mayatnya untuk dijadikan sebagai kek. Lalu kek tersebut dihidangkan kepada tetamu-tetamu yang datang ke rumah. Jenayahnya terbongkar apabila polis menyiasat kehilangan salah seorang daripada mangsanya yang mendapati keadaan ataupun suasana yang sangat mengerikan yang berlaku di dalam rumah Leonarda Cianciulli. Akhirnya Leonarda Cianciulli ditangkap, diadili dan juga dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Leonarda Cianciulli akhirnya meninggal dunia pada tahun 1970. Jenayahnya kekal sebagai contoh yang menakutkan tentang keterlaluan tingkah laku manusia yang didorong oleh kepercayaan delusi. Okay guys, kalau korang berminat lagi untuk dengar cerita-cerita jenayah yang mengerikan ataupun cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa komen, like, share dan juga follow saya dekat page ni, okay? Shh.